Tumpuan peminat bola sepak negara kembali tertumpu ke arah saingan peringkat domestik pada hujung minggu ini selepas aksi peringkat antarabangsa. Perlawanan pertama menanti penyokong merupakan pertembungan antara Johor Darul Tazim JDT dan Melaka FC di Stadium Sultan Ibrahim, Johor pada Jumaat. Jurang besar antara kedua-dua pasukan itu dapat disaksikan di carta Liga Super dengan skuad Harimau Selatan Kukuh dipersada dengan rekod 100% dikekalkan daripada 9 perlawanan. Sementara itu, skuad Hang Tuah yang kembali ke Divisyen Pertama Bola Sepak Tempatan masih bergelut untuk menemui rentak dengan tiada sebarang kemenangan direkodkan. Mereka yang musim lalu beraksi cemerlang di Liga A1 Semi-Pro gagal membawa momentum itu sehingga berada di kedudukan tercorot setakat ini. Bagaimanapun, aksi tersebut dijangka mampu menarik sorakan hangat, terutamanya dalam kalangan penyokong JDT yang yakin bahawa kemenangan ke-10 berturut-turut boleh direkodkan. Sebaliknya, penyokong Melaka FC pasti kurang tertarik untuk hadir memberi sokongan kerana kurang yakin akan kebolehan anak-anak buah Kedevan dalam melakar kejutan di gelanggang lawan. Tidak cukup dengan itu, pertembungan terakhir antara kedua-dua pasukan dari negeri tersebut di Stadium Sultan Ibrahim pada Ogos 2022 jelas meninggalkan memori pahit buat peminat tegar Hang Tuah. Skuad Hang Tuah ketika itu masih dikenali sebagai Melaka United hadir ke aksi berkenaan dengan isu pengurusan cukup membebankan dengan terdapat laporan isu tunggakan gaji. Kemelut berkenaan memberi kesan hebat terhadap prestasi pasukan di atas padang apabila pemain tidak dapat memberi fokus 100% di atas padang. JDT sebaliknya berada dalam momentum terbaik menjelang aksi terbabit selepas tidak mengalami sebarang kekalahan dalam 16 perlawanan Liga Super. Momentum dimiliki itu jelas membantu skuad Harimau Selatan apabila mereka mudah merobek gawang skuad Hang Tuah pada minit ke-13 menerusi Fernando Forestieri. Jaringan tersebut jelas meruntuhkan semangat anak-anak buah asli Ninggal yang tidak berupaya menghalang lebih banyak gol daripada tuan rumah. Ini dibuktikan apabila penyerang JDT, Bersun da Silva mengambil kesempatan untuk menambah koleksi gol dengan jaringan hat-trick direkodkan. 3 gol itu turut menyaksikan penyerang dari Brazil tersebut menepasi angka 20 bagi jumlah jaringan semusim yang menceritakan ketajamannya di hadapan gawang. Kemenangan 4-0 di lakar skuad Harimau Selatan itu kemudian diabadikan sehingga hari ini kerana sejak itu, JDT dan Melaka tidak pernah bertemu. Perlawanan kali ini dijangka mampu memberikan keputusan lebih baik buat anak-anak buah Hisco Munoz yang semakin ampur dari minggu ke minggu. Malah, tidak mustahil sekiranya Bersun sekali lagi menghantui skuad Hang Tuah kerana dia kini berada dalam momentum cemerlang 10 gol daripada 9 perlawanan Liga Super. Selain itu, kerapuhan benteng pertahanan Melaka FC yang sudah dibolosi 9 kali dalam 6 perlawanan pasti memberi ruang buat tuan rumah menjaringkan lebih banyak gol. Bermain di gelanggang keramat JDT sudah tentu bukan tugasan mudah, apatah lagi jutang antara kedua klub tersebut sangat berbeza. Kemungkinan JDT bakal berpesta gol, ungkap Ubaidillah. Bagaimana menurut anda? Komentar di bawah video. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.